Okay, teruskan share kan. Repost dan add to story. Guys, kita tak habis lagi soal minyak. Kemarin sudah cerita berkenaan dengan apa yang non-kunyit ni buat adalah sama macam 1997. Hampir sama. Yang mana bumi hangus, yang dia ni tak ada apa, dia nak pinjam dengan IMF. This is non-kunyit. Sekarang ni guys, cuba kau tengok balik Dah 4 kali naik minyak. Saya tanya soalan. Dah 4 kali naik minyak. Ada tak non-kunyit umumkan apa-apa pakej ransangan ekonomi bagi mengurangkan beban yang rakyat tanggung ni? Ada atau tak ada? Please, muka buku dan juga TikTok. Ada atau tak ada? Tak ada. But ada satu influencer ni, dia bagi tahu, yelah kita dah ulas lah berada ni, kita faham berada ni. Tapi dia kata okey lah, bagi tahu apa solution. Itu pun dah simple lah. Kita 4 kali naik minyak, Sabah Sarawak tak naik, tak boleh jawab. Kata pasal penyeludupan. Yang ini pula, okey, minta solution. Okey. Sekarang ni gini je, kita ni rakyat ni tak pandai. Kita bukan pemimpin. Betul tak? Kita bukan pemimpin. Tapi kita boleh tengok non-kunyit ni. 4 kali naik harga minyak, Sabah Sarawak tak naik, dan dia tak ada bagi pakej ransangan kepada rakyat. Bantu mengurangkan beban rakyat. Kat situ pun kita dah nampak dah. So kalau dia nak kata apa pemimpin lain, Tuan Mahathir ada buat. Boleh pergi cek. Tuan Mahathir ada buat pakej ransangan ekonomi. Pak Lah ada buat. Pak Lah ada buat. Najib ada buat. Tuan Mahathir waktu mula-mula COVID yang masa Tuan PM interim tu pun ada buat pakej ransangan ekonomi. Muhyiddin Yassin waktu COVID pun ada buat. Tapi kenapa non-kunyit tak buat? Kenapa? Yalah sebab kalau ada orang kata ini global, kita dah jawab dah, minyak naik 32%, kita naik sampai 87%, pasal apa? Minyak sini naik 4 kali, Sabah Sarawak tak naik, pasal apa? Betul tak? So now ni kita cakap sekarang ni, okey, pakej ransangan ekonomi nak bantu kurangkan beban rakyat ni. Tak ada. Kenapa Perdana Menteri lain boleh bagi? Sebab apa tak boleh bagi? Sebab apa non takkan buat? Sebab ini bumi hangus. Dia tak nak tolong kita. Dia nak ikut apa yang IMF cakap. Dan apa yang IMF nak? Let's blood in the street. Biar bertumpah darah kita ni. Biar mampus rakyat. So kalau ada yang pertahankan Anwar Ibrahim, non-kunyit ini, engkau pengkhianat. Engkau baruah. Macam mana engkau boleh sokong non-kunyit ni? Rakyat ditindas sekarang ni. Nak cakap apa lagi? Sebab dia ikut IMF. Ni, hari ni punya berita. So, mengesahkan apa yang saya cakap. Mengesahkan apa yang kita bincang beberapa hari lepas. Kau dengar ni. Siapa tak bunyi ni? Sekejap guys. Macam ada problem Macam dalam air Alah. Anwar is not a crisis manager. Bila krisis melanda, dia tidak bijak nak urus. Demikian kritikan tajam seorang pemerhati terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menyifatkan tindakan panik beliau dalam mengendalikan sesuatu krisis sebagai kelemahan yang tidak pernah berubah sejak dahulu. Nampak Panik. Nampak tak dia bagi panik? Guys,
Sudah cerita tu lagi. Seorang Perdana Menteri, seorang ketua kerajaan, dia tak boleh bagi rakyat panik. Tetapi dia panik, menakut-nakutkan kita semua ni. Termasuklah menggunakan influencer-influencer yang ada ni, menakut-nakutkan kita. Cuba kau perhati betul-betul. Kau tengok betul-betul dia orang ni. Dia menakut-nakutkan kita. Menakut-nakutkan rakyat. Sebab apa? Sebab nak bagi huru-hara. Fikir. Nak bagi huru-hara, nak bagi chaos. Sudah cerita dah. Tunjuk orang isi minyak dalam botol supaya orang pergi kelang kabut dekat pam minyak isi dalam botol. Tapi Alhamdulillah, kita tak masuk perangkap. Orang Melayu tak masuk, China, India, Sabah Sarawak. Sabah Sarawak minyak tak naik. But tak berjaya. But dia non-stop. Bagi kita panik, takut-takutkan kita. Sampai buat kenyataan, Petronas jangka, okey, minyak kita sampai bulan 5. Ingat tak? Ada tak berita tu? Minyak sampai bulan 5. Dia punya fear tu. Dia baruah, guys. Dia baruah. Dengar. Berarti menegaskan keadaan itu jauh berbeza dengan era kepimpinan UMNO suatu ketika dahulu yang mana pentadbiran negara dikatakan terkawal dan tanggungjawab terhadap rakyat dijaga dengan baik meskipun berdepan pelbagai krisis ekonomi. Malah pemerhati menyifatkan tokoh seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Najib Razak adalah krisis manager sebenar apabila mereka dilihat bijak dalam membuat keputusan dan mampu menilai situasi secara menyeluruh tanpa membebankan rakyat atau mengganggu kestabilan pasaran. Menurut pemerhati, dalam pelbagai fasa kegawatan di bawah pentadbiran UMNO sebelum ini, kenaikan harga bahan api tidak pernah melonjak secara mendadak seperti situasi sekarang. Sebaliknya, hanya melibatkan penyelarasan kecil iaitu kurang daripada 20 sen tanpa memberi tekanan besar kepada rakyat. Pemerhati. Yes. Betul tak? Zaman Tun Mahathir, tak ada sampai gini. 80 sen, 80 sen, 80 sen, 60 sen, 50 sen. Tak ada. Zaman Pak Lah ada sekali Pak Lah buat gila pula. Dia buat gila. Tetapi dia bagi pakej ransangan ekonomi. Dia naik mendadak tapi ada pakej ransangan ekonomi diberikan kepada rakyat. Zaman Datuk Najib yang non kunyit duk melalak. Pun tak naik sampai macam gini punya gila ke tau. Non kunyit. Sebab dia tak bijak. Membaca pun malas. Saya pun tak tahulah geng-geng buku boleh idolakan non kunyit. Non kunyit membaca pun malas. Iya. Saya tahulah. Dia tak baca buku kan. Dia orang baca. Non kunyit, orang bacakan buku untuk dia. Bila kita baca buku ni, ada poin-poin ni. Okay. Bila kau baca buku ni, ada poin-poin tu. Benda ni kalau kau sebut, orang kata, oh dia ni baca buku lah. Oh terror dia baca. Dia tak baca. Orang bacakan buku untuk dia. Tak tahulah macam mana geng-geng buku ni boleh idolakan non kunyit. Inilah dia. Pengasingan guys. Pengasingan. But, ini non kunyit. Dia tak bijak. Guys. Main bontot. Bila masa bijak turut mengimbas era kegawatan 1998 dengan menyatakan Anwar yang ketika itu memegang jawatan Menteri Kewangan didakwa gagal mengurus krisis apabila memberi cadangan untuk mendapatkan bantuan daripada tabung kewangan antarabangsa IMF. Sebelum idea tersebut ditolak Dr. Mahathir sekaligus menyelamatkan negara daripada muflis. Mengulas langkah terkini kerajaan ketika berdepan krisis Asia Barat, pemerhati membidas pelaksanaan work from home WFH seperti keputusan tidak realistik dan hanya akan melumpuhkan aktiviti ekonomi domestik. Tambahnya, situasi itu akan menyebabkan kuasa beli rakyat berkurang dan sektor perniagaan menjadi perlahan sekaligus akan memberi kesan buruk dan menyukarkan pemulihan ekonomi pada tahun berikutnya. tak apa, suara slow ke apa nanti kau dengar balik lah. Dia fear, menakutkan rakyat. Dan terus buat pengumuman. Kerja daripada rumah bermula 15 bulan April. Bila dia umum kerja daripada rumah bermula 15 April, macam-macam persepsi di kalangan rakyat ini. Fear mongering kan, nak bagi kita panik. Okay lagi. Ia akan memberi kesan unjuran keluaran dalam negara
dasar KDNK pada 2026 jatuh kepada 2 atau 2.5% berbanding unjuran kini antara 4.5 hingga 5%. Pemerhati turut mencadangkan kerajaan perlu menggunakan keuntungan tambahan Petroleum Nasional Berhad Petronas yang mempunyai lebihan kira-kira $30 setong susulan kenaikan harga minyak mentah pada $95 setong bagi menampung kos subsidi bahan api ditanggung kerajaan sebanyak RM5 bilion. Jelasnya anggaran ekspor minyak Petronas sekitar 660 tong sehari. Justru jumlah itu boleh menjana sehingga hampir RM1 bilion sebulan sekaligus mampu menutup sebahagian besar beban kos subsidi tersebut. Bagaimanapun pemerhati turut mencadangkan agar meningkatkan pengeluaran ekspor sumber tenaga minyak dengan menaikkan kapasiti pengeluaran harian daripada sekitar 660 tong kepada hampir 1 juta tong bagi menambah keuntungan negara. Sehubungan itu, pemerhati menegaskan penyelesaian terletak pada kecekapan, merancang dan mengoptimumkan sumber, bukannya melaksanakan langkah tergesa-gesa yang akhirnya menambah derita kepada rakyat. Yes. Clear Kita tak pandai. Saya tak pandai lah kan. Mungkin orang lain lebih pandai lah kan. Tapi saya baca buku jugalah. Saya baca buku, saya buat analisis, saya tengok perkembangan. Kita ambil tahu. Dan kita belajar daripada kita punya Zaitun, Tun Mahathir ni. Tun cakap, tak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Mesti ada jalan untuk selesaikan masalah. Betul tak? Kita pun mesti ada jalan nak selesaikan masalah. So, dengan apa yang berlaku ni, bodoh sangatlah kalau kita sebagai kerajaan kenakan beban kepada rakyat. Itu pertama sekali dah. Sebab kerajaan dia tak boleh membebankan rakyat. Tetapi non-kunyit, dia membebankan rakyat. Bermakna, kalau dia kata kesan kenaikan harga tu, semua diletak dekat kepala rakyat. So, dalam ni tadi, dia beritahu betul lah. So, kita pun ada keuntungan. So, mana keuntungan tu pergi mana? Dan cadangan dia kan bagi tahu kan, mana tingkatkan pengeluaran minyak kita tu. Oh, tapi adalah influencer lah kata, kita ni import 50%, kita import 30% je. 70% domestik. Minyak kita bukan semua pakai untuk private jet, minyak kita pun ada pakai untuk lokal. So, kalau kita dalam keadaan krisis, saya tak pandai. Tapi cuba kita fikir. Tun lebih baik lah. Dia lebih cekap lah. Tapi saya fikirlah. Kita negara pengeluar minyak. Kita pengeluar minyak. So, kalau betul ni benda ni berlaku global, minyak naik, bermakna kita pun ada untung. So, kita cover balik untung tu supaya rakyat tak dibebankan dengan kos harga minyak. So, kalau kita terpaksa naikkan, mungkin kita terpaksa naikkan 2%. Sebab kita ada keuntungan. Kita jual, kita pun ada keuntungan kat situ. Okeylah kalau keuntungan tak boleh cover. Kita tingkatkan pengeluaran minyak kita tu. So kalau minyak kita, ni untuk jual. Kita jual pun dapat untung. Kita boleh pakai untuk tempatan. Betul. Kalau teruk sangatlah. Okey, kita limitkan lah. Yang penting, kos tu sebab apa? Bukan macam idea non-kunyit. Contoh dia bagi tahu. 300 liter ramai yang tak pakai. 100 liter je banyak pakai. Nampak? Dia punya mentaliti bodoh. Lepas tu yang bodoh-bodoh. Oh iyalah betul. Dah ramai lama tak pakai lah. Betul lah tu. Pemex buat. Pemex terbaik. Apalah mangkuk sangat ni. Dia bukan pasal orang bakar 200 liter, 100 liter. Bukan. Kalau kita ada keuntungan lebih sebagai negara pengeluar minyak, kita cover kat situ. Kalau kita terpaksa naikkan 1%, 2%, barang-barang tak naik lah gila-gila. Kos pengangkutan tak naik gila-gila. Kalau dah macam gini, 8%, 8%, 8%, 5%. Kan barang semua harga naik. Jadi orang yang kata tak guna minyak langsung, kata dia tak beli minyak pun, 100 liter pun tak habis, dia pun terpaksa menanggung kos yang akan naik kerana kenaikan harga yang non-kunyit buat. Kita ni kan, memang kita tak pandai, tapi kita fikir sebab kita pengeluar minyak. Kalau macam Indonesia tu, dia orang bukanlah minyak banyak macam kita. Kita minyak banyak. Lain lah Singapura. Singapura tak ada minyak. Minyak urut pun ambil daripada Johor tu. Itu lain cerita.
Tapi nampak tak guys? Saya tak pandai, tetapi macam saya cakap, kita duduk, kita fikir. Because kita negara pengeluar minyak. And then, okay, minyak kita, kita ni minyak kita jual, okay. Tapi kita gunakan untuk tempatan, guna. Okay. Kenapa? Kenapa kita tak dahulukan rakyat tempatan kita? Kita boleh kurangkan apa? Penjualan kepada Singapura, kurangkan penjualan kepada Australia. Kenapa kita tak boleh kurangkan penjualan? Sebab kita kena utamakan rakyat kita dulu. Kita rakyat. Kita bukan warga asing, gila. Tapi apa yang berlaku? Tak. Dia naikkan harga minyak gila babi. Pakej rangsangan ekonomi pun tak bagi. Apa bantuan pun tak bagi. Dia nak kita mampus. And then, dia bagi kita ketakutan pula. Dia jangka minyak Petronas cukup sampai bulan 5. Engkau cuba fikir, guys. Cuba fikir, guys. Dia bagi tahu minyak kita sampai bulan 5. Kita negara pengeluar minyak lah gila. Kenapa minyak kita sampai bulan 5 pula? Kan kita negara pengeluar minyak. Hari-hari keluarkan minyak. Pasal apa pula bulan 5 pula negara kita dah habis minyak pula? Simple je. Kenapa? Okeylah, dia tak bijak. Betul, memang dia tak bijak. Dia bodoh betul. Dia baruan New World Order, guys. Ini plan New World Order. Ini rancangan New World Order. Guys, cuba kita fikir. Engkau tengok betul-betul. Saya tengok influencer ni kan. Geram, belum sebut nama. Nantilah sampai masa saya akan sebut nama dia lah. Dia bagi tahu tengok Kesatuan Eropah. Semua. Bang, itu negara semua New World Order tu. Kesatuan Eropah tu, itu puak-puak New World Order. Itu pasal masa COVID dulu. Dia orang lah pertama sekali terus buat lockdown apa semua. Itu negara budak-budak New World Order yang dikawal oleh New World Order. Itu pasal dia buat kesatuan minyak tak ada, minyak tak cukup. Sebab itu bila timbul isu perang ni, yang pertama sekali umum darurat, Filipin, New World Order. Australia, tiba-tiba minyak habis. Bang, kita nak sampai 28 hari. Minyak nak sampai Australia mungkin dalam masa 40 hari. Tak sampai 40 hari perang, minyak dekat Australia habis. Logik ke? Come on. Ini minyak bukan naik kapal terbang. Minyak pakai kapal ini, Selat Hormuz ke kita 25 ke 30 hari. Nak sampai ke Australia tu mungkin dalam 40 hari. Perang tak sampai 40 hari, tiba-tiba dekat Australia minyak habis. Logik ke? Tak logik. Tapi kenapa? Sebab ini negara New World Order. Kenapa Indonesia tak ada? Nampak? Kenapa Indonesia tak ada? Kenapa Indonesia minyak ada? Relax je orang ni, relax je. Diesel dia lebih murah daripada kita pula. Sebab dia orang bukan di bawah penguasaan New World Order. Ni kita fikir logik akal lah, fikir logik. Baik, ada orang dia, ini Kesatuan Eropah, kesan ni minyak kita, minyak dunia ni bertahan apa semua. Fear. Tapi kalau kita duduk fikir, kamu ada 1,900 kat muka buku, ada 4,400, kita fikir. Okeylah. Australia tak ada minyak. Indonesia minyak pun tak banyak. Kita negara ada minyak. Pasal apa pula kita nak kena hadap sama dengan negara tak ada minyak? Pasal apa kita nak kena hadap sama macam negara yang tak ada minyak? Kita ada minyak. Fear. Supaya korang percaya. Lepas tu, cerita global. Dunia, krisis bekalan, minyak tak ada, Selat Hormuz tutup. Kita ni, yang tak cerdik ni, percaya bulat-bulat. Bodoh lah. Inilah non-kunyit, guys. Ini agenda New World Order. Kenapa? Tanah Melayu. Dia nak pergi kepada reset dunia. Mereka semua satu pasukan, guys. Jangan percaya. Fikir. Duduk, fikir. Kau kan ada pengalaman lah waktu COVID. Takkanlah kau orang lupa. Kau tak ingat ke waktu COVID? Cuba ingat balik waktu COVID tu. Cuba ingat balik. Padahal tak ada apa pun. Sekarang ni, saya tanya dengan korang sekarang. Sekarang ni tiba-tiba ada wabak penyakit baru. Kita kata, let's say kita kata, wabak penyakit baru. Kerajaan umumkan lockdown kerana wabak.
Korang nak lockdown ke ataupun kau langgar pergi mampus semua ni? Saya tanya dengan korang. Ha? Tanya korang, jawab. Kau akan langgar punya, pergi mampus. Kau dah tak percaya dah. Siapa nak percaya lagi dah? Tapi masa itu, fear tu dibuat. Media main peranan. Yang mula-mula sekali, negara Eropah lah. Eropah ni lah mula-mula dulu. Lockdown lah, krisis lah, apa semualah. Siap berlakon tunjuk orang mati. Lupa ke guys? Sekarang ni samalah. Fear tentang bekalan minyak habis. Pasal perang Iran. Lepas tu ada yang tu, kau suruh lah. Pergi saudara mara Netanyahu suruh hentikan perang. Sana-sana lah pergi mampus lah dengan diorang. Guys, yang berperang diorang, apa kena mengena dengan kita? Betul tak saya tanya ni? Yang berperang sekarang ni, Iran sana ni, apa kena mengena? Kita ni pula nak kena tanggung minyak tak ada. Logik ke? Logik ke guys? Tapi dia akan main lah. Minyak habis, kita bekalan bulan 5. Yang ini influencer pun cakap, Kesatuan Eropah pun dah bagi tahu. Kita pun tak tahu apa. Oh betul lah, dia ni banyak baca buku. Mampus. Tak nak guna akal fikir ni. Jangan percaya saya cakap. Pergi buka tengok. Cukup lah kita. Ginilah guys. Kita bukan kambing guys. Kita khalifah. Tapi kalau kita tak nak berfikir, kita percaya bulat-bulat, bodohlah kita. Kita jadi kambing, itu yang dia orang nak. But alhamdulillah lah kan. Hari ni ramai dah setuju, ramai dah orang cakap nampak benda ni dan lawan non kunyit ni. Saya tengok komen-komen memang padu lah apa yang korang buat. Kan? Alhamdulillah lah. Kan? So guys, apa yang saya nak sampaikan malam ni macam saya cakap tadi lah, lain daripada lain. Ada ramai ni kan. Siapa nak dengar, siapa tak nak dengar, sudahlah kan. Saya nak fahamkan korang apa sebenarnya yang berlaku ni. Kalau kita dah tahu non kunyit ini barwa, non kunyit ni ikut arahan New World Order, so apa sebenarnya matlamat mereka ni? Apa yang mereka nak? Saya yakin ramai yang dah tahu. Ini tentang riset. Ini daripada PAC Americana pergi ke PAC Judika. Saya faham semua tu. Tapi kita kena ingat guys. Semalam, saya nak pause ni dulu Semalam Tun Mahathir bagi mesej guys.